Pernah tak anda rasa kulit mudah kering, berminyak atau sensitif bila cuaca berubah dari panas ke sejuk? Ini adalah cabaran utama bagi wanita bertudung yang perlu menjaga kulit dengan lebih teliti. Kulit kita sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan, terutama apabila bertudung sepanjang hari yang boleh mengekalkan haba dan peluh. Rahsianya terletak pada adaptasi rutin penjagaan kulit mengikut keadaan cuaca yang berubah-ubah. Mulakan dengan pembersih lembut yang tidak mengeringkan kulit supaya lapisan pelindung semula jadi kulit kekal terjaga dan tidak mudah rosak. Ketika cuaca panas, pilih pelembap ringan berasaskan air yang cepat meresap untuk mengelakkan liang tersumbat dan rasa melekit. Apabila cuaca mula sejuk dan kering, beralih kepada pelembap yang lebih kaya dengan bahan pengunci lembapan seperti ceramide dan hyaluronic acid untuk mengekalkan kelembapan kulit. Jangan lupa sentiasa memakai pelindung matahari walaupun cuaca mendung kerana sinaran UV tetap boleh merosakkan kulit. Selain itu, pastikan minum air secukupnya bagi mengekalkan hidrasi dari dalam badan. Dengan rutin penjagaan yang konsisten dan pilihan produk yang sesuai, kulit bertudung anda akan kekal sihat, lembap dan berseri sepanjang tahun tanpa mengira perubahan cuaca. Shinora. Baiki. Pulihkan. Hidupkan semula.